Okay, hello, hi guys, I'm coming back. So hari ni kita orang nak ada planning somewhere. Kita orang nak pergi main go-kart. So go-kart tu dekat dengan mana weh? Gamuda Curve. So korang jom. Kita orang nak bergerak dah. Kita pakai jaket warna kuning. Adik kita cakap dah okey masuk. Katanya lah. Tapi kita tak confident. Kuning ni. Betul? Yolah, saya mu. Oh, cute katanya. Udah ha? Sampai setengah dah ni. Start kereta. Nak kunci kereta kat you tu. Ha ni. Uber drive. Nah, tutup dapur. Big. Boleh guna tak? Cik kasut mana kasut? Oh, okey. Kita nak ambil stocking kat you lah. Penatnya naik. Perfume pilih lah. Nak perfume mana pun. Tak kisah. Bau dah dulu. Dah jumpa stocking. Nak gue. Belum sampai pun dah berpeluh dah ni. Nina tutup ni. Masuk. Masuk laki aku. Agak aku muat lah. So sikit. Okay, now kita orang on the way to on the way to go-kart. Kali macam besar. Kita orang daripada Sepang nak ke Dengki tu berapa km berapa minit je, dekat je. 20 km bagi kalau jauh aku apa 25 minit. Tu pagi. Okay. Bapa tak boleh buka location Hina ni. Dia deram. Wish, buat apa dia ni buat tepi jalan. Buka Google Map dia. UKM kau, kalau UKM kau ingat? Tu lah you suka habis situ je sel. Itu UKM lah. Tak boleh buka. Tu lah kan. Sini kita dah sampai Gamuda Curve. Dah sampai Gamuda Curve, tengah tunggu nak masuk. Tu. Oh, masuk kiri eh? Okay, let's go. Aduh. Bosel ni. Ya, kita orang dah sampai. Kita orang walk in je, tak book apa-apa. Hopefully ada kosong lah. Kita orang buka weekend ni pukul 10 pagi sampai pukul 2 pagi. So sekarang pukul 10.05 kita orang baru sampai. Nak try walk in, nak tanya ada tak kosong. So ni kita orang datang dekat Road Karting. Road tu right. Road Karting Gamuda Curve, dalam Gamuda Curve. Okay. Gitu. Mana kaunter dia? Dah. Okay. Belok ke? Kita kena kat atas. Mesh step. Kat mana nak tu? Nak tiket. Oh, sana. Oh, beli kat sini je? 3 orang? 3 orang. Pernah main ke guys? Tak pernah, first time. Kalau first time boleh install app. Kita dulu untuk register.
Oh, install dalam phone? Betul. Okey. Tiga-tiga tu. Oh, wow, so kain kereta lah pula. Ya, minta. Mr. X. Oh, tengok dah nice slow. Mana tempat jaga dia? Mana pekerja dia? Tak tahu kita. Letak je. Letak je Okey. Semua ke? Ni apa ni? Main banyak ni. Semua. Ya, receipt tu akak simpan. Ni satu je. Betul. So ni kita kena simpan barang dalam locker dulu. Jom. Mana pergi dia? Ambil gambar. Tak bagi kau Abel lah. Ambil guna phone kat Ayu tak apa. Ha, dia bagi free. So nak ambil yang mana? Oh ni. IC sekejap. Tapi dia tak lock. Pakai macam mana? Pakai saus je? Macam mana tudung lah. Macam Oh, okey. Kena pakai ni. Sekejap mana cermin, cermin. Okey tak? Betul dah. Ina, okey dah Ina? Ni apa? ni untuk cover tudung sendiri. Oh, cover tudung? Oh, 2 lapis lah. Jadi 2 lapis. Kena cabut ni lah. Lepas tu baru pakai. Dia ada minyak, dia dah kiri balik. Boleh? Tapi saya minta akak sabar dengan tekan pedal sebentar. Satu pedal, satu boleh? So yang kedua, saya akan bagi. First, sebagai bunyi, second saya bagi maksudnya disqualified. Saya akan matikan dia, tak mangkak masuk balik pula. Habis okey dah. Okey dah. Dia masuk dari sini. And I'm done. Penat gila. And I party gila. Satisfied. Ni macam rapat sangat ni. Wow.
tak? Party tak? Okay, so settle. So pulang. Best gila. Walaupun sekejap rasa macam lama gila. Berapa minit lah? 10 minit je. 10 minit je tapi rasa macam lama. Memang rasa puas hati lah. Boleh repeat. Harga berapa dalam RM91 selama 10 minit? Okay tak? Apa 100? Sekali dengan mask dia bagi tu. Lepas tu sewa helmet. Dan for today, so bye.